First, saya kata selamat datang ke kampung orang asli suku kaum Batek. Di kampung Kuala Sat, Ulu Tembeling. Semua okey duduk sini? Okey. Pertama kali datang ni? Okey, nama saya Eddie, Rizal dan Ulu. Ye, ataupun boleh panggil Ye. Ulu tu nama dia punya famous kat sini lah. So ni Ulu Tembeling. Okey, untuk hari ni saya nak cerita sikit pasal orang asli suku kaum Batek. So dalam Malaysia, Semenanjung kita ada lebih kurang 18 suku kaum orang asli. Pernah dengar? Pernah dengar? Ramai. Tapi hari ini kita fokus kepada Batek. Ini salah satu kaum yang masih lagi nomad, pindah randah. Pindah randah. So kalau dulu dia pindah satu kampung, masih lagi sampai hari ini. Kaum Batek ni dalam Taman Negara kita ada lebih kurang 3,000 ke 4,000 orang. Termasuk Taman Negara Pahang, Kelantan dan Terengganu. So kalau kaum Batek sampai hari ini lagi dah separuh ada yang masuk Islam, separuh lagi masih lagi percaya kepada alam semula jadi.